Sebenarnya nak buat kuih tiaw lakna ni senang je dekat rumah. First kali korang perlukan kuih tiaw ataupun baby kuih tiaw. Lepas tu tambahkan kicap manis. Korang gaul-gaul sebati macam ni. Lepas tu korang gorengkan dia tanpa minyak. Nak letak minyak pun sikit je. Lepas tu korang gorengkan sampai dia jadi macam ni. Lepas tu ketepikan. Untuk bahan tumis ni korang perlukan 3 ulas bawang putih yang dihiris. Lepas tu korang hiriskan juga cili padi. Lepas tu korang panaskan sedikit minyak. Korang tumiskan macam biasa. Kacau-kacau sebati sampai dia naik bau. Masukkan fishball dengan fish cake. Lepas tu untuk air ni terpulang korang lah. Korang kena agak-agak sendiri tau. Lepas tu korang masukkan cube ayam. Lepas tu Maggi cukup rasa, garam semua korang masukkan. Lepas tu korang tambahkan bahan-bahan mentah macam sotong ke udang ke, terpulang lah korang nak guna apa. Lepas tu masukkan sayur kesukaan korang. Ni pun suka hatilah nak guna apa. Lepas tu kacau-kacau sekejap sampai dia masak sedikit. Lepas tu korang tambahkan sebiji telur. Kacau-kacau juga untuk bagi dia macam ada efek hancur tu. Bila dia dah mendidih, korang masukkan air bancuhan tepung jagung. Lepas tu bila kuah dah likat tu, dah siap lah tu. And done. Lepas tu korang plating lah cantik-cantik macam ni. Lepas tu korang letakkan kuah, taburkan bawang goreng, and done. Dah siap.